Berikut ialah penjelasan penuh tentang telefon pintar Eco Z10 di Malaysia dalam bahasa Malaysia, tanpa bahagian tajuk atau subtajuk, dan menjurus kepada lebih kurang 1000 perkataan seperti yang anda minta. Telefon pintar Eco Z10 adalah sebuah peranti kelas pertengahan yang telah dilancarkan secara rasmi di Malaysia pada tahun 2025 dan menjadi salah satu pilihan menarik dalam segmen harga mampu milik untuk pengguna yang mencari prestasi seimbang dan bateri yang sangat besar. Peranti ini dilihat sebagai evolusi dan pengganti kepada model Eco Z9 sebelumnya, dengan beberapa peningkatan penting dari segi kuasa pemprosesan, kapasiti bateri, skrin dan pengalaman penggunaan keseluruhan, serta direka untuk menarik perhatian pengguna yang gemar bermain permainan, gaming, menonton video dan penggunaan harian yang panjang tanpa perlu kerap mengecas. Soya cincau BM-1. Dari segi reka bentuk, Eco Z10 hadir dengan reka bentuk yang moden dan kemasan premium walaupun berada dalam kelas pertengahan. Bahagian belakang peranti menampilkan modul kamera yang agak besar dan kelihatan berani, memberikan sentuhan gaya yang berbeza berbanding model terdahulu. Binaan keseluruhan telefon adalah cukup nipis dan kemas, serta tersedia dalam dua pilihan warna utama iaitu hitam, stellar black, dan perak, glacier silver. Reka bentuk ini bukan sahaja menarik dari segi estetika, tetapi juga memberikan keselesaan ketika digenggam dan digunakan untuk tempoh masa panjang. Soya cincau BM. Skrin Eco Z10 adalah salah satu ciri yang menonjol kerana ia menggunakan paparan AMOLED bersaiz 6.77 inci dengan resolusi FHD campur 2392x1080 piksel dan kadar segar semula 120 Hz. Paparan ini menawarkan visual yang sangat tajam, warna yang kaya dan pengalaman menonton atau bermain permainan yang lebih lancar berbanding skrin 60Hz tradisional. Kecerahan maksimum yang mencapai sehingga 5000 nits menjadikan telefon ini mampu mengekalkan keterbacaan yang jelas walaupun di bawah cahaya matahari yang kuat. Tambahan lagi, sokongan PWM dimming pada 3840Hz mengurangkan kesan flicker pada kadar kecerahan rendah, memberikan pengalaman yang lebih selesa kepada mata pengguna apabila digunakan dalam persekitaran gelap. Soya cincau. Prestasi telefon ini dikuasakan oleh pemproses Qualcomm Snapdragon 7X Gen 3 yang dibina pada proses teknologi 4 nanometer. Pemproses ini dipadankan dengan 12GB RAM dan pilihan storan dalaman 256GB atau 512GB menggunakan teknologi UFS 2.2, memberikan kelancaran dalam tugas harian, multitasking dan prestasi gaming yang baik dalam kelasnya. Prestasi chip ini mampu menyokong permainan moden serta aplikasi berat tanpa masalah besar, dan dengan pilihan storan yang besar, pengguna tidak perlu risau tentang kekurangan ruang untuk aplikasi, video dan foto. TechNav campur 1. Sistem operasi yang digunakan ialah Android 15 dengan antaramuka Funtouch OS 15, yang menyediakan pengalaman pengguna yang moden dengan sokongan sekurang-kurangnya 2 naik taraf OS utama dan pelbagai ciri baharu seperti penambahbaikan UI dan sistem notifikasi yang lebih pintar. Android 15 memberikan akses kepada semua ciri terbaru Google serta sokongan aplikasi terkini dari Play Store, menjadikan peranti ini relevan dari segi perisian untuk beberapa tahun akan datang. TechNav. Satu aspek yang sangat meyakinkan tentang Eco Z10 ialah kapasiti bateri yang sangat besar iaitu 7.300 mAh, yang merupakan salah satu yang terbesar dalam kelas pertengahan. Bateri besar ini memberikan ketahanan penggunaan yang luar biasa, menonton video sehingga lebih dari 35 jam atau bermain permainan sehingga lebih dari 14 jam tanpa perlu mengecas. Teknologi silikon anod generasi ketiga yang digunakan membolehkan bateri yang besar ini dipasang dalam rangka yang nipis tanpa menambah banyak berat atau ketebalan. Tambahan lagi, telefon ini menyokong pengecasan pantas flash charge 90W melalui USB, di mana dari 1% ke 50% boleh dicapai dalam lebih kurang 30 minit, menjadikan pengalaman mengecas lebih efisien apabila anda dalam keadaan tergesa-gesa. Sokongan bypass charging juga bermakna anda boleh terus bermain permainan semasa sedang dicas tanpa memberi impak besar kepada bateri. Soya cincau. Kamera pada Eco Z10 terdiri daripada sistem dua kamera utama di belakang. Kamera utama ialah sensor 50MP dengan f1.79 dan sokongan OIS, Optical Image Stabilization,
yang membantu menghasilkan gambar yang lebih stabil dan tajam dalam pelbagai situasi pencahayaan. Kamera kedua ialah sensor 2MP untuk fungsi depth yang membantu menghasilkan foto dengan latar kabur, bokeh yang lebih baik. Untuk kamera hadapan pula, terdapat kamera selfie 32MP f2.0 yang terletak di dalam lubang punch hole di skrin, memberikan gambar selfie yang jelas dan sesuai untuk video panggilan atau rakaman video. Sistem kamera ini menyokong video sehingga 4K at 3 sifar fps dan 1080p pada kadar 30/60 fps dengan EIS, Electronic Image Stabilization, untuk rakaman yang lebih stabil. Walaupun bukan setinggi sistem kamera flagship, kualiti kamera EOS Z10 adalah lebih daripada mencukupi untuk penggunaan harian, media sosial dan rakaman video sederhana. Soya cincau. Dari segi sambungan, EOS Z10 menyokong rangkaian 5G serta 2 slot nano SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 dan NFC untuk pembayaran tanpa sentuh dan sambungan peranti lain. Telefon ini juga mempunyai penerapan IP65 untuk kalis air dan habuk, memberikan sedikit perlindungan terhadap percikan air dan habuk dalam penggunaan harian. Sebuah sensor cap jari tersirat di bawah paparan under display, memberikan keselamatan biometrik yang mudah dan pantas untuk membuka kunci peranti. Soya cincau. Berkenaan harga di Malaysia, EOS Z10 ditawarkan pada harga yang sangat kompetitif bermula dari sekitar RM1,399 untuk model 12GB campur 256GB dan RM1,599 untuk model 12GB campur 512GB, menjadikannya antara pilihan telefon pintar dengan nilai terbaik dalam segmen pertengahan harga ini. Terdapat juga beberapa promosi serta pakej diskaun yang ditawarkan semasa pelancaran, seperti hadiah percuma, diskaun untuk pelajar dan pensyarah serta aksesori tambahan apabila membeli melalui platform seperti Shopee atau Lazada. Soya cincau BM-1. Secara keseluruhan, EOS Z10 di Malaysia adalah telefon pintar yang menarik untuk pengguna yang mahu gabungan bateri besar, prestasi seimbang, paparan berkualiti tinggi dan sistem kamera yang memadai dengan harga yang berpatutan. Ia sesuai untuk pengguna biasa, pemain permainan kasual dan mereka yang banyak menggunakan telefon untuk media, komunikasi atau aplikasi produktiviti harian. Kekuatan utama peranti ini ialah bateri yang sangat besar dan prestasi yang baik dalam kelas pertengahan, menjadikannya salah satu pilihan terbaik jika anda mencari telefon pintar dengan ciri yang tinggi tanpa perlu membayar harga premium. TechNav-1. Jika anda perlukan versi lebih pendek atau ringkasan dengan fokus kepada ciri tertentu seperti kamera, prestasi atau bateri sahaja, saya juga boleh sediakan.